Kepada saya yang sedang menyesuaikan diri, mencari ilmu untuk menghadapi penyakit-penyakit yang saya hadapi. Setiap orang ada penyakit berbeza-beza, tapi semua orang mesti ada asasnya untuk menghadapi penyakit dia itu sendiri. Di samping doktor ataupun pakar-pakar penasihat kesihatan yang memberi tunjuk ajar ataupun bimbingan kepada kita untuk menambahbaikkan cara hidup kita, amalan hidup kita, cara pemakanan kita, untuk kita rasa lebih berkeyakinan. So selama saya bersama-sama dengan tim saya seramai 6 orang ni, komitmen yang diberi amatlah bagus. Mereka amat bersama dari segi sharekan pemakanan mereka, bersama-sama beraktiviti petang-petang kan, sebab kita selalu buat seminggu kita buat 3 aktiviti lah, brisk-walk, dan kita ada juga zumba. Dan juga dengan adanya klinik diet daripada dietitian yang telah company lantik untuk membantu kita, ini amatlah berhasil sebab daripada tunjuk ajar yang diberi, ilmu yang dibagi, mereka semua nampak kesungguhan untuk bersama-sama menjayakan program ni lah, sehingga kami pun ada WhatsApp group di mana saya pun minta diorang sharekan apa pemakanan yang diambil, breakfast, lunch, dinner, dan apa aktiviti-aktiviti yang dibuat.